Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk kita ialah garis panduan penggunaan kecerdasan buatan AI dalam kalangan murid sekolah. Latar belakang kecerdasan buatan AI semakin berkembang dan telah menebusi berbagai aspek kehidupan. Di sekolah, AI menawarkan potensi besar untuk meningkatkan kecekapan dalam pembelajaran. Murid sekolah kini terdedah kepada pelbagai aplikasi AI seperti ChatGPT untuk lebih memahami pembelajaran dan mencari maklumat bidang-bidang tertentu. Tetapi, tanpa panduan garis yang jelas, terdapat risiko penyalahgunaan teknologi serta kesan negatif kepada perkembangan internet murid. Apakah itu AI? AI ialah upaya mesin untuk berfikir, belajar dan bertindak seperti manusia. Contohnya, pemahaman bahasa, penyelesaian masalah dan pengambilan keputusan. Latar belakang kecerdasan buatan AI semakin berkembang dan telah menebusi berbagai aspek kehidupan. Di sekolah, AI menawarkan potensi besar untuk meningkatkan. Seterusnya, objektif dan kepentingan. Objektifnya untuk meningkatkan kecekapan dalam pembelajaran, mengelak penipuan akademik dan plagiat, melindungi data peribadi murid dan menggalakkan pemikiran yang kreatif. Kepentingannya untuk mewujudkan budaya penggunaan AI yang selamat dan bijak, menyokong pembelajaran digital abad ke-21 dan mempercepatkan inovasi dalam pendidikan. Seterusnya, komponen dan garis panduan. Yang pertama, etika dan nilai. Menggunakan AI sebagai panduan atau rujukan, bukan meniru hasil AI. Yang kedua, menghargai hasil karya asli dan kejujuran akademik. Seterusnya, privasi dan keselamatan. Murid dilarang berkongsi maklumat peribadi kepada AI. Pihak sekolah juga perlu sentiasa memantau penggunaan murid dalam AI. Yang ketiga, umur dan kandungan seksual. Guru dan ibu bapa perlu selalu memantau penggunaan AI murid menggunakan aplikasi yang disenarai putih. Sokongan PDP menggunakan AI untuk membantu memahami pembelajaran dan merujuk AI dalam membuat pembentangan, karangan tugasan dan lain-lain. Seterusnya, tanggungjawab pihak berkepentingan. Pihak peranan seperti murid perlu menggunakan AI secara bijak, etika dan bertanggungjawab. Guru perlu memantau dan bimbing murid-murid di dalam kelas dan sekolah. Ibu bapa perlu memantau penggunaan AI anak di rumah. Sekolah perlu menetapkan dasar dan kawalan dalaman. KPM perlu membuat rangka dasar, senarai putih aplikasi dan modul latihan. Akhir sekali, cadangan tindakan segera. Mewujudkan senarai putih dalam aplikasi AI, memperkembangkan modul latihan guru dan murid melalui AI, membuat tapisan dalam pencapaian AI sekolah dan menambah komponen etika AI di dalam silibus pembelajaran di sekolah.